semua sama je, smooth, berjalan dengan lancar lah. Cik Fakru banyak membantu dalam majlis kami sebab kami pun engineer tak pandai sangat kan. Dah planning ni, so Cik Fakru banyak suggest lah nak buat macam mana. I think overall the flow was smooth kan. And then kita ada few macam hujan lah and all that, tapi still ada plan B, so everything was going well lah. Rasa lega, everything went well. Very smooth. Even before majlis pun, daripada kita orang start meeting pun, the first time we met through Zoom and then physical meeting, and here is very good. Perfect. Oh, isn't it beautiful watching the semua ramai and datang dari jauh and semua supportive and all that, and semua pun very hype dengan majlis, so saya suka sangatlah, semua orang very supportive. Suasana sangat havoc, sangat happy, meriah, so we love it. So alhamdulillah semua balik keluarga semua happy dan dapat positif daripada adik-beradik yang datang pada Zoom. Dalam ni pula ada aircon, so kalau macam nak panas boleh masuk ke dalam, kalau macam sejuk pun duduk luar, so banyak choice nak duduk. Walaupun kita siap kat luar, I think dia beri kemudahan untuk orang-orang yang datang. So ramai family saya juga guna bilik atas solat, and then ada toilet, ada jalan untuk view untuk yang wheelchair ke apa kan. So macam facility on top. Oh, isn't it beautiful watching the cards unfold. Sangat recommend sebab semua ada, senang lah, tak payah nak cari catering, tak payah cari photographer, semua ada lengkap dalam package Rumah Abang Jamil. It's a one stop pun kata, macam yang you cakap lah, memang one stop punya wedding. So everything korang boleh handle, so senang untuk future bride. 5 start. Setuju. 5 betul. Ingat kenduri, ingat Rumah Abang Jamil. Thank you.